Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak backup database SQL accounting. Yang pertama sekali, klik file, klik backup database. Kita campur kat sini, ambil kat local storage. Kalau kata sekarang ni saya nak ambil contohnya, saya masukkan pen drive saya. Okey, saya masukkan pen drive saya ni kat saya punya PC. Okey. Sekarang ni saya akan pilih pada yang pen drive saya. Klik kat sini, add local ni. Okey, ni pen drive saya. Kita klik yang ni. Okey, select folder. Okey, kita klik backup. Jadi pasal database saya ni kecil, jadi dia cepatlah simpannya ataupun backup. Jadi apabila anda perlu nak tengok dalam ni pen drive, klik kat sini. Okey, ni dah ada testing kat ni. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Seeloknya tuan-tuan dan puan-puan backup database ni dalam pen drive untuk mengelak serangan virus dan lain-lain. Jadi pastikan selepas backup, cabut pen drive dan simpan di tempat yang selamat. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.